Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk nak tunjukkan kepada anda keupayaan router-router 5G ni dan juga pelan home Wi-Fi oleh U-Mobile, maka saya buat ujian ni dekat beberapa lokasi yang berbeza. Secara khususnya, beberapa negeri yang berbeza. Jadi seperti apa yang anda dapat lihat, saya berjaya dapat kelajuan download melalui speed test sehingga 568 megabit per second. Lepas tu upload dia sampai 74 megabit per second lebih. Okey, tadi router yang pertama, ini seterusnya saya gunakan pula router yang kedua. Jadi sama juga saya buat ujian speed test dan seperti apa yang anda dapat lihat dekat sini saya berjaya mendapat kelajuan download sehingga 585 megabit per second dan upload sehingga 78 megabit per second lebih. Dan seperti apa yang anda dapat lihat dekat sini kelajuan download ni saya uji menggunakan saya punya iPhone. Yang mana telefon tu dia bersambung melalui Wi-Fi yang 5 GHz pada kedua-dua router yang pertama dan juga yang kedua tu. Okey. Jadi untuk ujian yang saya buat dekat hotel di Sebang Perai ni, saya tak buat ujian liputan Wi-Fi ataupun yang kita panggil sebagai Wi-Fi coverage ataupun heat map dan sebagainya. Sebab pada waktu tu, saya cuma duduk dalam satu bilik hotel yang kecil. Jadi saya rasa macam no point lah saya nak buat ujian macam tu semua kan. Jadi sebab tu saya buat ujian speed test sahaja. Okey, jadi selesai ujian pertama di Seberang Perai.